Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam seminit bersama saya, Cikgu ZZ. Sekarang ni saya nak bincang apa itu algebra. Kita biasa dengar kan algebra sana sini dalam matematik. Tapi apa itu maksud sebenar algebra? Sebenarnya perkataan algebra ni berasal dari perkataan Arab al-jabar. Asalnya dia digunakan dalam bidang perubatan yang bermaksud menyambungkan semula tulang-tulang yang patah. Pada abad ke-9, seorang tokoh matematik Islam yang bernama Al-Khawizrimi ataupun digelar Bapa Algebra, dia pinjam istilah Al-Jabar ni untuk masukkan dalam buku karya agung matematiknya Al-Kitab Al-Muqtasar fi Hisab Al-Jabal wal Muqabalah. Contoh, katakanlah X tolak 5 sama dengan 10 kan. Jadi bahagian X tolak 5 tu ibarat adalah macam tulang patah ataupun tulang yang cacat tadi. Jadi untuk memulihkan keadaan itu, kita harus pindahkan negatif 5 tu ke sebelah sana jadi X sama dengan 10 tambah 5. Inilah namanya proses aljabar ataupun sekarang kita tahu sebagai algebra. Mari sertai Akademi ZZ.